Lepas ni pemilik kereta dah tak mudah kena tindas ataupun kena tipu dengan bengkel kereta lagi. Sebabnya Tuhu, workshop servis terbesar China dah datang ke Malaysia sekarang ni. Kat China dia ada lebih kurang 7,000 outlet. Konsep dia online to offline. Customer book servis secara online, datang ke bengkel ikut appointment yang dah disetkan. Dia punya backup syarikat Tencent, antara syarikat gegasi terbesar di China sekarang ni. Kat Malaysia dia baru je nak test market. Kalau dia all out, sekejap je satu Malaysia ni akan ada outlet Tuhu ni. Masalah kita bila kita pergi bengkel, kita tahu part tu ori ke ataupun tak ori. Tukang minyak hitam pun kadang-kadang bengkel ni nak kapak kita. Maksudnya Tuhu ni dia bagi tamparan hebat pada bengkel yang suka main harga dan jadi sinar harapan kepada pengguna yang nakkan servis yang telus. Apa yang Tuhu ni offer? Ada banyak, antaranya maintenance, servis tayar, repair, car wash, filem PPF tu, dan semua ni ikut SOP yang telah ditetapkan. Harga dia semua dia dah tunjuk siap-siap dekat dalam app tu. Kita boleh book, kemudian pergi kat bengkel yang dah kita book tu lah. Apa pendapat anda? Bagus ke tak bagus bila Tuhu ni datang ke Malaysia?